sebagai pusat pertahanan dan juga perdagangan, yang mana sungai merupakan jalan penghubung yang utama untuk mengangkut barang pengangkutan seperti lada hitam di beberapa daerah termasuk Langkawi. Kota Siputih ini dia adalah pusat pemerintahan beberapa orang Sultan Kedah lah. Fungsi kota itu adalah fungsi utamanya adalah sebagai kota pemerintahan Sultan Kedah yang terawal. Kemudian fungsi keduanya adalah sebagai kota pertahanan. Kota pertahanan ini adalah untuk menangkis ataupun untuk menahan serangan-serangan daripada raja-raja daripada Siam ataupun raja-raja daripada Raja Ligo lah, yang selalu mengancam dan juga berperang dengan Raja-Raja Kedah. Mula-mula Raja Muda yang bersemayam di Sungai Mas diarah oleh ayahanda dia mai cari tempat di sini untuk nak buat kota pertahanan di Kedah. Tiba-tiba dia sampai di sini jumpa dengan kampung inilah. Mengikut fakta sejarah, kota Seputih ini diserang angkatan Raja Aceh. Mereka telah menyediakan angkatan perang selama 6 bulan untuk melanggar negeri Kedah akibat rasa tertipu dan diperdayakan. Sultan Sulaiman yang mengawinkan anaknya yang berdarah merah dengan Raja Aceh, sedangkan dijanjikan ialah puteri yang berdarah putih. Kota tu macam mana boleh kalah peperangan? Kalah peperangan ni ada teknik lain pula. Kadang-kadang macam hari ni pun, kalau kita sekat barang-barang makanan nak masuk dalam kota, orang dalam kota lebih. Jadi masa tu lah boleh dia serang balik. Jadi di informa Aceh ni yang nak ambil tu kota ni bukan kita sebulan, 2-3 bulan. Kekuatan mereka ni kuat. Jadi yang mereka kalah sebab makanan tak cukup. Jadi dengan sebab tu Aceh masuk boleh lah. Kemudian masa tu lah ditangkap Raja Sulaiman ni, bawa kita Aceh. Kemudian itulah yang boleh melakukan kekalahan. Di bawah tu, di tempat yang kita duduk ni, pagar buluh sampai lah. Jadi kalau musuh mari dia berjumpa dengan pagar buluh dulu. Kalau tembus pagar buluh, boleh lalui pagar buluh, dia jumpa pula dengan macam sungai parit. Lepas tu baru naik atas kota. Naik atas kota tu, orang dah atas kota dah nanti panah turun lah. Yang tu lah yang kata susah. Kota Seputih ni, asal dulu ni, dia buat kota ni, dia ambil tanah di Pulau Timur. Dulu laut semua ni. Ratus-ratus tahun dulu lah. Laut. Itu dia ambil tanah ni buat kota. Kalau nak perang dengan Aceh, kata tu. Yang Aceh nak ambil hak darah putih kan. Jadi Sultan Sulaiman bagi darah merah. Itu jadi boleh bergaduh ni Aceh dengan Kedah dia. Negeri Kedah pada zaman dahulu disebut Kedah Lindungan Bulan. Rentetan peristiwa puteri Lindungan Bulan yang berdarah putih kemudian diubah kepada Kedah Darul Aman. Sultan Sulaiman ada isteri yang kedua, dapat anak 2 orang perempuan, seorang nama Tengku Zaleha, seorang nama Tengku Meriam. Dua-dua ni sangat cantik. Yang utamanya Tengku Zaleha. Lalu Tengku Zaleha ni lah rupa yang cantik, perangai yang elok, bahasa yang baik, puji pekerti yang baik. Semua orang bilang kata puteri berdarah putih. Kota ini dijumpai nisan batu Aceh. Menurut tradisi lisan, makam ini ialah makam puteri Siputih Lindungan Bulan. Batu Aceh ialah sejenis batu nisan berasal dari Aceh Sumatera Utara.
Batu-batu nisan ini telah diukir oleh orang-orang Melayu Aceh sejak abad ke-15 hingga ke-19, masih tersebar luas hampir ke seluruh Nusantara. Digunakan oleh raja-raja dan pembesar-pembesar Melayu pada zaman itu. Berdasarkan latar belakang sejarah dan budaya, batu-batu nisan ini wajar dianggap sebagai warisan budaya Melayu. Bentuk dan ragam hias batu nisan ini adalah gabungan kesenian yang diwujudkan di rantau ini. Tulisannya dipahat dan dicatatkan tarikh dan nama si mati dari ayat-ayat Al-Quran dan puisi mengenai kematian. Kini batu Aceh ini melambangkan kesenian dan sosial budaya di negeri Kedah. Sebenarnya bila kita nak mengetahui sama ada sesuatu tapak ataupun tempat itu mempunyai fungsi pada masa lalu, terutamanya sebagai kota, kita lihat di lapangan tu selalunya satu, kalau ahli sejarah ni dia melihat pada sumber utama contohnya ataupun sumber pertama, sumber primer. Kota Siputih ni pernah dicatatkan oleh beberapa catatan daripada Aceh, kemudian ada tercatat dalam silsilah tarikh di Kedah tu. Kemudian ada beberapa catatan daripada orang-orang Eropah tentang kota Siputih ni. Dari arkeologi kita akan lihat di lapangan tu ada tak masih ada lagi tidak struktur yang terkait dengan kota tu. Contohnya tembok yang mengelilingi kota tu lah. Kemudian kita lihat ada tak makam-makam yang terletak berhampiran dengan kota yang kita namakan tu. Contohnya kalau di tempat tu kota Siputih contohnya. Kalau kita lihat di atas bukit di kampung Siputih tu ada 2 buah makam. Maknanya di situ sumbernya kita boleh percayai lah. Ada dua makam yang mana batu nisan ni dibuat daripada batu Aceh. Itu menandakan bahawa makam tersebut dipunyai oleh orang-orang yang bangsawan ataupun orang-orang yang besar pada masa tu lah.